Sudah. Siapa pula yang nak kena kerat ni? Kau betul nak kerat saya, cakaplah. Ini depan cakap lain, belakang cakap lain, umum cakap lain, atur lain. Yang nak mengerat ni siapa pula? Presiden ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam madani. Saya sebenarnya kalau boleh tak nak respon kepada kempen Rafizi versus Nurul Izzah di kursi timbalan Presiden Keadilan ni. Tapi persepsi yang dimainkan seolah-olah ada usaha nak kerat saudara Rafizi, nak buang dia. Persepsi ini sedang misleading the public. Saya fikir lebih baiklah saya tampil dan beri pencerahan sedikit berkaitan isu ini. Sebenarnya apa yang berlaku ini adalah proses dalaman parti. Ini adalah proses pemilihan parti yang seharusnya tidak diheret orang luar maupun publik untuk mengetahui segala karenah ribut, hiruk, pikuk, porak peranda yang berlaku di dalam rumah tangga parti. Apa yang publik perlu tahu adalah siapa yang menang dipilih jadi pimpinan, siapa yang kalah dipilih akan diberi peranan. Maksud saya keputusan hasil daripada pemilihan itulah yang sepatutnya publik tahu. Bukannya segala ribut di dalam cawan ini kemudiannya ditumpahkan keluar supaya seluruh dunia tahu apa yang berlaku. Presiden merangkap Perdana Menteri melantik saudara Rafizi jadi menteri. Saudara Rafizi menang timbalan Presiden, dia lantik saudara Rafizi jadi pengarah pilihan raya. Kepercayaan demi kepercayaan yang Presiden letakkan itu tak memberikan gambaran bahawa beliau nak kerat saudara Rafizi. 2010 saudara Rafizi menawarkan diri untuk bertanding Ketua Angkatan Muda. Di hujung-hujung saudara Rafizi menarik diri. Saudara tidak dicantas tapi saudara dilantik jadi pengarah strategi. 2014 saudara menawarkan diri jadi naib Presiden. Saudara tompang duduk kempen dalam Cahaya Azmin Ali. Ingat tak? Akhirnya saudara menang naib Presiden. 2018 pula saudara tewas melawan Azmin Ali di kerusi timbalan Presiden. Pemilihan yang begitu keras sampai begitu pun saudara tak dicantas. Saudara Rafizi dilantik menjadi naib Presiden. 2022 kemudiannya saudara menang timbalan Presiden. Ini bukanlah kali pertama jawatan timbalan Presiden ditandingi. Di peringkat awal, Dr. Chandra Muzaffar timbalan Presiden digantikan oleh Allahyarham Dr. Syed Husin. 2010, Azmin Ali mengambil alih daripada tangan Dr. Syed Husin. 2014, Azmin Ali bertembung dengan Tan Sri Khalid. 2018 pula, Azmin Ali bertembung dengan saudara Rafizi di kerusi timbalan Presiden. 2022, saudara Rafizi bertembung dengan Saifuddin Nasution. 2025, saudari Izzah mencabar saudara Rafizi. Janganlah kiamatkan dunia ini kerana saudari Izzah mencabar saudara Rafizi. Setiap kali pemilihan pun cabaran terhadap kursi timbalan Presiden ini memang berlaku. Saya sangat-sangat yakin berdasarkan track record parti ini, pemimpin yang tewas akan dikembalikan ke dalam saf pimpinan. Kerana saudari Izzah, saudara Rafizi, Saifuddin, ini semua aset parti. Janganlah kita timbulkan persepsi bahawa seseorang itu sedang dibunuh karakternya, sedang cuba dikerat. Tak ada lah saudara. Saya amat-amat yakin kalau katakanlah saudara Rafizi tewas, beliau akan dilantik kepada satu posisi yang sesuai dengan pengalaman dan skill yang dia ada. Perkara begini saudara Rafizi sendiri telah melaluinya pada tahun 2018. Dia kalah tak menang, tapi beliau dilantik sebagai naib Presiden. Jadi untuk 2025 ni kita bertenang sikit lah. Kalau katakanlah berlaku sebaliknya, Izzah pula yang tewas, saya fikir Izzah juga tidak akan disisiakan. Beliau juga akan diposisikan. Yang mustahak adalah jangan sesekali kita mislead persepsi kepada publik. Kita sentiasa duk cakap kita kena jaga parti ini nak menghadapi PRU, tapi kita sendiri mislead the info kepada publik. Ini ada pening sikit lah.